Siapa sebenarnya Parameswara dan betul ke beliau berketurunan India? Nama beliau Parameswara memang bunyi macam nama dari India kan? Tapi korang tahu tak? Nama ni berasal dari bahasa Sanskrit. Maksudnya Tuhan tertinggi atau Dewa Agung. Zaman tu pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat ke Asia Tenggara. Nama-nama Sanskrit jadi simbol kuasa dan status diraja. Tapi jangan silap, nama bukan bukti bangsa. Parameswara bukan orang India, tapi seorang putera raja Melayu dari Palembang, Sumatera. Pusat empayar hebat bernama Sriwijaya. Bila Palembang jatuh ke tangan Majapahit, Parameswara terpaksa lari. Beliau lari ke Temasek yang kini kita kenal sebagai Singapura. Tapi kat sana beliau telah membunuh Temanggi, wakil Siam yang dianggap ancaman. Beliau tak selamat di sana, jadi dia dan pengikutnya merantau lagi sampai ke Muar. Tapi tempat tu tak sesuai. Akhirnya mereka sampai ke satu kawasan yang tenang, berbukit, ada sungai dan pokok-pokok rendang. Tempat tu dipanggil Sungai Bertam. Dan kat sinilah sejarah mula tertulis. Tengah rehat bawah pokok, Parameswara nampak seekor pelanduk kecil tengah diburu anjing. Tapi pelik, pelanduk tu tak lari. Dia lawan sampai anjing tu jatuh ke sungai. Parameswara anggap itu satu petanda kekuatan, petanda keberanian. Lalu beliau buat keputusan nak dirikan kerajaan baru di situ. Pokok yang beliau bersandar tu dikenali sebagai Pokok Melaka, dan dari situlah nama Melaka muncul. Dan kerajaan kecil ni bangkit satu kuasa besar, Kesultanan Melayu Melaka, pusat perdagangan, nadi penyebaran Islam dan simbol kekuatan dunia Melayu. Jadi, bila orang tanya Parameswara orang India ke? Jawapannya tidak. Beliau orang Melayu, darah Sriwijaya, pewaris tanah Nusantara. Kalau korang rasa kisah ni ada manfaat, jangan lupa like, share dan follow channel aku. Dan kalau ada tersilap dalam fakta, aku memohon maaf. Kita sama-sama belajar, sama-sama sebarkan kebenaran. Aku Mat Cerita, aku suka bercerita.